So hari tu ada orang tanya kat social media, boleh tak jawab sistem komen yang ada kat social media tu. So customer dia cakap, Sis Melissa, saya rasa saya patut tak teruskan untuk beli rumah pertama. Rumah semedi, 5% saya kena keluar lagi. 10% pemaju. So saya kena keluarkan 5% dalam 20,000 lagi. Dalam komen sebelumnya dia cakap dia beli rumah daripada pemaju dalam harga 400,000. Okay, so loan approve dalam 340,000. So basically approval cuma dapat 85%. So sebab pemaju bagi dia rebate 10%, sebab dia perlu keluarkan 5% lagi. So about 20,000 untuk beli rumah dengan pemaju ini. So ini jawapan Melissa. Bila kita beli rumah, kalau kita tak ada wang pendahuluan ataupun kita rasa kita tak cukup duit pun nak bayar deposit ataupun down payment, Melissa rasa anda berada di dalam situasi kewangan yang agak ketat, sebaik-baiknya kalau boleh jangan letakkan diri anda dalam situasi begini. Sebab kita teringin sangat nak beli rumah, kita teringin nak sangat rumah itu, tapi kita lupa yang untuk dapatkan rumah tersebut kita kena commit for 35 years, which is very very long time tau. Kita ni mesti commit ambil satu hutang yang agak besar untuk 35 tahun, and which kita pun sebenarnya tak mampu keluarkan wang deposit tu. Even though kita mampu nak keluar, kita takut nanti later beli rumah banyak lagi benda yang nak keluar duit, nak renovation, nak furniture lagi, wang deposit developer lagi, so many things. So in order tak nak tight in that situation, kalau kita rasa kita dah sesak atau very tight, jangan teruskan beli rumah tersebut. Sebenarnya kita tahu kita sebenarnya tengah sesak. Melissa tak pernah faham kenapa kita tengok orang ada rumah, kita rasa kita pun mampu untuk ada rumah tu. Kita rasa kita boleh bayar installment tersebut. Tapi sebenarnya situasi kewangan kita tak membenarkan. Even though kalau benarkan pun memang very tight. Okay, dan kita tahu. Cuma kita tak nak mengakui kita berada di situasi itu. Kita rasa okay, mungkin saya akan ada income lebih tinggi 5 tahun akan datang. Okay, sekarang gaji aku 5,000, mungkin 5 tahun lagi gaji aku 7,000. Okay, so no problem untuk afford all this. That is a very wrong mindset. Korang hanya fikir pasal kenaikan. How about keturunan? How about bila kita tak ada kerjaan ataupun something happen to us and kita tak boleh kerja, ataupun tiba-tiba tak nak bekerja, kita start a new business that you are struggling after 5 years. So macam mana dengan komitmen yang kita dah buat dengan beli rumah tu? So rumah still have to pay every month, betul tak? So if you think you are in a very tight position dalam segi kewangan, jangan sesekali beli rumah. Sebab rumah adalah hutang yang paling tinggi yang anda akan buat. So never commit anything so big easily. Kalau mampu, it's okay, no problem, go ahead. Kalau tak mampu, jangan lagi mencari masalah lah, orang cakap. Jangan lagi mencari masalah sebab nanti you akan stuck, you cannot breathe, you akan stress, and akan ada banyak masalah nanti. Tak ada soalan lagi, boleh komen di bawah. See you in my next video. Bye.